Kuatlah sikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Okey, bagus. Okey, sebelum kita mulakan pengajaran kita hari ini, kita baca doa dulu sama. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatan wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, alhamdulillah bagus semua. Okey. Hari ini kita nak masuk tajuk yang baru, okey? Tajuk yang baru. Jadi, cikgu nak sebelum kita mulakan pengajaran pada hari ini, cikgu nak tanya dulu. Apa yang kamu faham tentang institusi yang di-Pertuan Agong? Pernah dengar tak? Pernah. Biasa dengar institusi apa ni? Yang di-Pertuan Agong ni dekat mana? Buat dalam TV. Dekat dalam TV. istana. Buku teks. Buku teks? Betul, memang ada. Okey, semua yang awak cakap tu semua betul. Okey, kalau Shima pernah tengok dalam TV tu, dia buat apa? Dia tengah bilik. Apa? Tengah ni petang Apa? Petabalan. Ada keputusan betul. khas. Memang ada. Okey, putusan khas pun ada. Sebab yang di-Pertuan Agong ni dia berkuasa dalam negara. Dia adalah ketua negara. Okey, faham? Faham cikgu. Okey. Jadi, mula-mula sekali cikgu nak tunjuk Okey. Oh. Jadi cikgu nak tunjuk gambar. Okey, jadi ni gambar siapa? Siapa kenal? Husna cikgu. Husna. Okey, Husna. Siapa ni Husna? Yang di Pertuan Agong Malaysia. Okey, dia sultan daripada negeri mana? Saya rasa di Johor rasanya. Negeri Johor. Okey, betul. Okey, tepuk tangan kepada Husna. Pandai lah Husna ni. Okey. Jadi, sebelum kita masuk lagi dengan lebih mendalam, cikgu nak kamu amati dan kamu teliti setiap peralatan yang ada pada badan yang di-Pertuan Agong. Ada alat apa? Ada keris. Ada tengkolok. Pending. Ada rantai. Okey, apa lagi? Ni besar ada apa ni? Ada baju. Lencana lah. Kan? Pakai. Betul ada? Ada baju. Baju dia. Besar ada? Songket. Okey, ni samping. Samping. Okey. Lagi? Keris. Keris. Okey, lepas tu ni ada? Ni apa? Pending. Pinggang. Penting. Keris. Ini keris, ada keris. Okey, lepas tu alat-alat dia yang lain lah. Ada butang dan sebagainya. Okey. Jadi semua dah teliti? Ya. Okey. Jadi kita akan okey, selepas ni kita nak tonton video. Satu boleh? Boleh. Siapa nak tengok video? Angkat tangan. Okey. Okey, bismillah. Saya Okey, sama-sama fokus dengan video ni ya. Sultan Ibrahim Sambil-sambil tu boleh tengok kelengkapan yang ada bersyukur pada Allah badan ni. Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah izinnya saya telah dipilih menjadi yang di-Pertuan Agong. Okey, ni ada Sultan Kelantan. Yang ni yang di-Pertuan Negeri Perak. Negeri Sarawak. Yang ni negeri Perak. Sebab dia tak ada sultan. Okey? Melaka pun tak ada sultan juga. Jadi diguna yang di-Pertuan Negeri. Jadi anak kepada Sultan Ahmad. Kita ada lagi boleh Sultan Johor. Jadi yang tadi tu anak dia Sultan Johor. Tengok ada banyak kelengkapan, ada tiara, Raja Bahrain, Sultan Brunei. Jadi ni semua raja-raja yang di Pertuan Negeri semua berkumpul dekat istana negara. Ya. Semua kereta ni digunakan khas lah untuk setiap sultan. Dia melambangkan satu kemegahan lah untuk sultan-sultan ni. Dia ada istiadat lah. Istiadat di sini kawan dan sebagainya. Ini keberangkatan masuk dalam istana negara kan. Ni main alat muzik.
Sahabat, dia gendang dan sebagainya. Bawa masuk Arab. Yang ada penggunaan Al-Quran Karim. Sebab apa? Sebab Sultan ni Islam. Islam. Panggil mak cikgu. Ya. Menteri PNS. Pandai awak. Bahan keris sebenarnya. Allah ya hadi ila siratin mustaqim. Doa. Pimpinlah kami ke jalan kebenaran, jalan lurus yang Engkau gariskan. Eratkanlah perpaduan antara kami untuk menjalani hidup penuh mesra bersepahaman dan bekerjasama tanpa mengganggu dua bangsa dan Bahawa dengan izin Allah Subhanahu wa taala serta riayahnya dan dengan berkat daulat Tuanku Dua, maka istiadat pertabalan ke bawah Beliau Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 Agung yang ke-17. telah pun selamat disempurnakan. Ampun Tuanku, unjuk kasih Tuanku, dirgahayu Tuanku. Okey, selesai kita menonton video sebentar tadi. Jadi video ni dia menerangkan pasal apa? Siapa tahu? Siapa tahu boleh angkat tangan dan berdiri jawab. Dia tentang pertabalan yang di-Pertuan Agong. Betul, pandai Saleha. Siapa tahu Saleha? Okey. Jadi kita boleh tengok istiadat pertabalan ni yang ke-17, Agong yang ke-17. Maksudnya sebelum daripada Agong ke-17 ni ada 16 orang. Betul. Jadi apa ni yang di Pertuan Agong ni dilantik melalui majlis raja-raja. Ya, betul. Selama berapa tahun? Selama 9 tahun. Ha? 5 ke? 6. Bukan 9. 6. Siapa tahu? 5. Senang. 5 betul. Seri tidak senang. 5 pun pandai juga. Sebab dia bisa jawab. Jawab betul. Okey. Lepas tu tadi kamu semua ada teliti tak alat-alat yang Ada. Okey, bagus. Macam tadi kalau kelengkapan yang ada pada puteri-puteri itu apa? Ataupun apa isteri kepada sultan? Ada mahkota. Ada? Tiara. Ada tiara. Tiara. Ada tiara, lepas tu ada selempang. Ya, Dan sebagainya. macam kami ke cikgu? Ya, lebih kurang. Tapi dia colour dia warna Kuning. okey. Jadi pengejaran seterusnya saya beri kepada cikgu Ikhwan. Bagus semua. Okey, cikgu. Assalamualaikum adik-adik semua. Waalaikumsalam, cikgu. Cergas ke tak lagi ni? Cergas, cikgu. Tadi baru je tengok video kan? Ya, ni cikgu. Seronok tak tadi tengok video pasal pertabalan diraja? Seronok. Okey, tadi kan kita tengok pertabalan yang di Pertuan Agong kan? Ya. Jadi kita pergi ke tajuk seterusnya lah. Kita nak belajar tentang sekejap ya. Okey, kita nak belajar tentang macam mana kerajaan kita ni nak ataupun cara pelantikan yang di Pertuan Agong dalam Malaysia, negara Malaysia ni. Jadi ada dekat sini yang tahu. Tadi kan ada sebut kan? Usna tadi ada sebut apa tadi? Cikgu ada dengar tadi. Tapi cikgu saya jawab. Awak nak jawab? Boleh saya? Majlis Raja-Raja. Betul. Tepuk sikit. Jadi, cara pelantikan yang di Pertuan Agong dalam negara kita ni, negara Malaysia berdaulat kita ni adalah dengan cara majlis-majlis diraja. Jadi dekat majlis-majlis diraja ni, raja-raja Melayu kat semua negeri kita ni, negeri Perlis, negeri Kedah, negeri berbagai negeri lah. Kita kan ada 14 negeri kan bercampur dengan tu kan. Jadi semua akan berkumpul dalam satu majlis untuk mereka berbincang untuk melantik YDPA yang baru untuk pada setiap 5 tahun kan. Okey. Baginda dipilih daripada raja-raja Melayu untuk memerintah negara bagi tempoh yang tertentu. Jadi setiap 5 tahun akan bertukarnya yang di Pertuan Agong ya daripada sultan-sultan yang lain negeri lain. Okey. Jadi kita tengok siapa yang akan memilih yang di Pertuan Agong ni. Yang macam tadi kita tengok kan dalam video tu tadi ada berbagai sultan. Ada Sultan Kedah, ada Sultan Perak, ada Sultan
ada Sultan apa? Sultan Terengganu. Ya, jadi yang akan memilih di Pertuan Agong dalam majlis raja-raja ni adalah 9 orang raja-raja Melayu. Kita nampak kat sini 9 orang raja-raja Melayu. Ada Sultan Pahang dan sebagainya. Okey. Jadi macam mana pelantikan ni dibuat dalam majlis-majlis diraja tu? Kita tengok dia ada langkah-langkah yang prosedur yang betul lah. Sebab kalau prosedur yang tak betul nanti salah dia punya protokol tu kan. Jadi di antara cara-cara pelantikan yang di Pertuan Agong di dalam negara kita ini adalah yang pertama mesti ada apa? Majlis Raja-raja. Ya, bermesyuarat. Majlis raja-raja akan bermesyuarat terlebih dahulu. Yang kedua adalah seorang raja Melayu akan Dipilih. Ya, akan dipilih. Apabila sudah mereka bersyarat, mereka akan memilih. Okey, ni turn siapa pula, ni turn siapa pula. Supaya tidak berlakunya pencanggahan ya. Sebab tu dia orang bersyarat. Jadi kita pergi yang ketiga. Pemilihan ini dibuat secara Sulit. Ya, kenapa sulit? Sebab kita tak nak orang luar tahu lagi siapa yang akan jadi. Walaupun kadang-kadang kita boleh terkedah, tapi kita nak benda tu confidential. Sulit dulu. Undi-undi tu, undi-undi yang raja-raja ni, tadi kan 9 raja kan? Ya. Dia orang akan undi-undi secara sulit dulu. Orang-orang lain tak tahu. Rakyat-rakyat kita pun tak tahu. Jadi yang keempat, raja yang mendapat sokongan ni akan dilantik sebagai yang ya, betul. Jadi kita tengoklah macam selalu kita undi kerajaan ke apa kan. Bila yang paling banyak menang, dialah yang akan jadi ketua kan. Ya. Jadi yang YDP ni akan jadi ketua negara. Negara. Ya, ketua negara. Dan yang keenam, baginda ni baginda yang dilantik sebagai yang di Pertuan Agong ni akan memegang jawatan selama tempoh 5 tahun. Ingat kan? 5 tahun saja. Okey, kita pergi ke tajuk yang seterusnya, iaitu alatan-alatan kebesaran diraja yang ada di dalam yang perlu dipakai lah. Yang dipakai oleh seorang raja ataupun sultan. Seperti yang kita tengok dalam video tadi kan, ada banyak benda emas-emas kan, dia pakai tiara dan sebagainya. Jadi kita tengok kat sini, ada apa? Gendik diraja. Tengkolok ni apa? Tengkolok diraja. Macam yang kat gambar ni lah, ada tengkolok diraja. Okey. Cikgu nak Shima cuba tunjuk dekat mana satu keris panjang diraja dekat gambar ni. Apa Shima? Ya betul, kat sini ya, ni rupa keris panjang diraja. Okey. Kita lepas tu ada nobat. Nobat tadi benda apa tadi nobat tadi? Husna ada sebut tadi nobat. Macam alat muzik. macam alat muzik, betul. Apa ya? Okey, dan yang terakhir ada cap mohon yang digunakan. Okey, kita pergi yang seterusnya. Sorry, maaf. Okey, sebab tadi kan kita dah tengok kan video-video tu tadi kan? Ya. Ada cikgu nak tu pula lah, cikgu nak menegaskan balik. Cikgu nak awak ingat semua balik kan? Okey, sultan perlu pakai apa? Alat-alat kebesaran. Ya betul, ada alat kebesaran. Jadi dekat alat kebesaran tu contohnya dalam gambar ni ada apa? Tengkolok. Okey, tengkolok. Keris panjang. Lagi apa? Gending. Okey. Gending. Okey. Lepas tu tempoh yang di Pertuan Agong ni memerintah selama berapa tahun? 5 5 tahun. Majlis apa untuk Majlis raja-raja. Betul. Dan yang terakhir, berapa orang yang akan bersyarat? 9. Terdiri daripada siapa? Raja-raja Melayu. Betul Husna. Tepuk. Siapa yang tak cakap? Okey. Selepas habisnya kepentingan ni. Okey, cikgu nak tunjuk pula kenapa kita kena tahu pasal-pasal alat-alat ni. Kenapa kita kena tahu cara pelantikan diraja dan sebagainya. Okey, di antaranya cikgu nak Shima lah bangun baca. Kenapa kita kena? Di antaranya adalah apa? Yang pertama, kita kena menjaga keamanan dan kestabilan negara. Ya, sebab apa? Sebab kita kena menghormati institusi Ya. diraja
membantu rakyat hidup dalam suasana aman, harmoni dan saling menghormati. Betul. Tepuk sikit Shima. Solehah tepuk. Okey, yang kedua. Solehah pula. Cikgu nak awak baca kepentingan yang kedua. Okey, kepentingan yang kedua menunjukkan rasa hormat kepada ketua negara. Yang di-Pertuan Agong ialah Ketua Utama Negara Malaysia. Menghargai baginda menunjukkan kita menghormati pemimpin negara. Betul. Solehah pandai ya Solehah. Misi top student ni dalam kelas. Lebih baik boleh. Dan yang terakhir. Baik, tak baik kata kita tu. Sorry, Shima. Okey, yang terakhir pula. Husna, baca kepentingan yang ketiga. Okey, kepentingan yang terakhir memupuk semangat cinta akan negara. Apabila Ya. kita menghargai yang di-Pertuan Agong, kita akan lebih sayang dan bangga terhadap negara kita, Malaysia. Ya, betul. Tepuk Kak Husna. Jadi semua dah tahu kan kepentingan Tahu, cikgu. belajar benda ni, belajar tajuk ni. Faham? Tahu? Okey, tadi kan kita belajar pasal YDPA kan? Ya. Tadi dia kata ada 9 orang je yang boleh ada dalam majlis raja-raja tu untuk pilih YDPA. Ya. Jadi sebab apa? Awak semua tahu tak? Tak tahu, cikgu. Solehah tak tahu, Husna tak tahu, Shima tak tahu. Solehah tahu. Solehah tahu ke? Kita tak tahu. Tahu pula. Jadi jom kita tengok kenapa 9 orang je. Kita tengok rahsia takhta Malaysia. Macam mana raja atau yang di-Pertuan Agong kita ni dipilih. Jadi kita kena faham keunikan yang ada dalam sistem kita. Jadi tahukah anda, okey, tahukah awak semua kenapa negara lain ni kita sangat berbeza dari segi sistemnya. Kalau kita tengok negara lain ni tahtanya diwarisi secara monarki. Monarki siapa tahu monarki? Turun-temurun, betul. Daripada bapa ke anak, daripada anak ke cucu ke cicit dan sebagainya. Jadi dia akan terus secara kekal. Kalau monarki ni hanya berlaku kepada sultan kita saja. Tapi untuk YDPA ni kita tak guna monarki. Kita guna sistem bergilir ataupun sistem kita bertukar ganti. YDPA kita akan bertukar ganti setiap 5 tahun. Jadi kalau kita tengok dekat negara-negara lain ni, tak ada yang buat macam ni. Tak ada yang buat ikut pusingan unik macam ni. Ada sebab kita ni akan ikut ke kanan. Sekejap kita tengok ke dekat yang lain. Negara kita je yang guna sistem ni. Wow, cantik. Okey, sebab apa 9 negeri ya? Sebab apa 9 raja je tadi kan? Ya. Sebab kita asalnya cuma 9 negeri asal dan 9 raja Melayu. Kalau yang ada sekarang ni macam Penang dan lain tu, dia ni negeri Selat. Dah belajar kena pasal negeri Selat? Ada berapa negeri? 3. Dah Shima jawab 3. Apa Shima? Melaka, Ya. Pulau Pinang. Satu lagi. Saya tak tahu. Tabua tu pergi. Okey. Okey, kita tengok 9 negeri asal 9 raja Melayu. Jadi kat semua ni semua ada sultan masing-masing sini. Boleh ada sultannya Kedah, ada sultannya Perak, ada sultannya Kelantan, ada sultannya Terengganu, sultan dia. Kalau yang lain tu dia ada sultan juga. Dia orang tak pakai sultan, dia orang guna yang di-Pertuan Negeri sebagai ketua negeri dia orang. Jadi sejak kemerdekaan ni 1957 hanya 9 negeri yang mampu mempunyai sultan, yang mempunyai sultan atau raja beradat. Ini yang terlibat dalam proses pemilihan YDPA. Jadi 9 negeri asal ni je yang layak untuk menjadi yang di-Pertuan Agong. Okey, kita tengok. Enjin utama ataupun mekanisme utama sistem negara kita untuk menjadikan mesyuarat itu, untuk menjadikan YDPA kita kan. Isyarat tertutup Majlis Raja-Raja. Jadi seperti yang cikgu cerita tadi lah, 9 raja Melayu ni akan berkumpul di satu meja bulat. Jadi akan tiada campur tangan daripada pihak luar. Hanya mereka saja yang tahu undi masing-masing. Dan mereka akan menjalankan undi rahsia untuk memilih YDPA yang baru dari kalangan mereka sendiri. Cikgu, kalau undian mereka sama macam mana? Kalau undian mereka sama, mereka akan lakukan satu lagi proses undi untuk supaya tak sama. Okey. Okey, tengok buku peraturan Parlimen Persekutuan. Tak apalah, cikgu skip dulu lah ni sebab cikgu takut awak semua tak faham untuk yang ni. Kita tengok sistem pengiliran dia. Okey,
pemilihan YDPA ni dibuat menggunakan sistem penggiliran. Macam roda yang berputar tu kan. Kan ada tak roda yang berputar? Awak semua pernah tengok roda berputar? Pernah kan? Jadi macam tu lah sistem untuk kita pilih YDPA. Cuma dia akan berputar mengikut kanan, iaitu lawan Lawan arah jam. Ikut arah jam. ikut arah jam. Giliran awal digunakan mengikut ke kanan. Jadi dia akan ada pusingan pertama dia. Raja yang paling lama untuk memerintah negerinya pada waktu itu. Jadi raja yang paling lama tu dia akan berada pada kanan sekali, iaitu pada awal-awal sekali jadi YDPA. Okey. Dan yang ketiga pula ialah keadilan. Dia akan ikut keadilan. Sistem ini menjamin bahawa setiap satu daripada 9 raja Melayu ni akan pasti mendapat peluang untuk menjadi YDPA. Jadi bila ikut-ikut turn sekarang kan kita dah ada YDPA ke tu kan. Jadi semua negeri ni akan ada, 9 negeri ni akan ada YDPA yang akan mewakili negeri mereka untuk menjadi YDPA. Jadi tak akan ada negeri pun yang tertinggal. Dan juga pusingan kedua itu kitaran takhta yang berterusan. Jadi apa yang terjadi selepas semua 9 raja ni menjadi YDPA? Semua 9 sultan ni menjadi YDPA. Jadi dia akan bermula, dia akan terus berhutang mengikut hutang yang sama. Jadi dia akan pergi ke balik lah negeri yang tadi tu. Nombor satu balik. Betul Ustaz? Jadi roda tahta negara ni akan sentiasa berputar demi kestabilan negara. Jadi dia berputar ikut arah apa tadi? Ke arah Arah jam. Yang paling lama akan berada di paling awal. Yang paling lama memerintah akan berada paling awal. Okey? Betul. Okey, ni formula untuk awak semua ingat macam mana YDPA ni. Jadi kan. Jadi mula-mula ni dia cuba sebut Husna. 9 negeri beraja, Tambah majlis raja-raja, tambah Tambah sistem penggiliran sama dengan yang di-Pertuan Agong. betul Ustaz. Tepuk sikit Ustaz. Jadi saudara cuba baca, bangun dan baca. Kebanggaan negara, sistem pemilihan YDPA bukan sahaja unik di dunia, malah ia adalah lambang perpaduan keadilan mutlak dan kebijaksanaan sistem raja berperlembagaan di Malaysia. Daulat tuanku. Betul tak tuanku? Jadi sebab apa unik? Sebab dekat negara lain tak guna sistem ni. Ya betul. Kita jaga turun-temurun. Betul. Dia orang guna sistem turun-temurun, tapi kita guna sistem roda bergiliran. Jadi setakat itu saja untuk cikgu mengajar. Jadi cikgu serahkan kepada cikgu Farhan pula. Okey. Okey. Jadi cikgu rasa setakat tu je cikgu nak ajar pada hari ni. Jadi kita teruskan kepada pembelajaran cikgu Dani Akil pula. Jadi dipersilakan. Okey, baik. Tadi kamu semua dah belajar tentang bagaimana pertabalan yang di Pertuan Agong melalui video. Dan kalau kita tengok daripada video tu bermula daripada mesyuarat, daripada istiadat pertabalan, bagaimana keberangkatan tiba yang Pertuan Agong bersama dengan Permaisuri Agong. Okey, kalau kita tengok kepada alat-alat kebesaran, apakah alat kebesaran? Jom kita rewind balik. Apa yang kamu belajar dengan Cikgu Ikhwan? Alat-alat kebesaran yang ditunjukkan adalah tadi pending, yang macam tali pinggang, buskat, tengkolu diraja, keris panjang. Okey, jadi di sini cikgu ada sediakan puzzle. Kita ada 3 puzzle. Okey, boleh. Kalau cikgu nak panggil untuk semua sorang-sorang untuk ke hadapan susun puzzle ni dan sebut apakah alat kebesaran yang dibentuk melalui puzzle ini. Okey, kita mulakan dengan Husna dahulu. Depan yang cikgu. Satu-satu Husna, satu-satu. Okey. Apa awak ni maklum? Saya sampai ke? Saya bagi tahu je. Awak ni. Kenapa? Itu siapa? Sudah jangan ketawa. Cuba cikgu sikit lagi. Husna salah tu. Betul lah. Okey, kalau kita tengok kepada puzzle yang Husna tampal ni ialah Cikgu tak. Awak ringgit jawab.
Sabar. Boleh tak Husna? Okey, Boleh. kalau kita tengok gambar yang dicantum oleh Husna ialah gambar keris panjang diraja. Okey Husna, kalau keris panjang diraja ni siapa yang pakai? Adakah yang di-Pertuan Agong ataupun Permaisuri Agong? Yang di-Pertuan Agong. Okey, betul. Maksudnya keris panjang diraja ni adalah perhiasan yang digunakan oleh yang dipergunakan oleh yang di-Pertuan Agong. Okey, kalau yang di-Pertuan Agong sekarang, yang di-Pertuan Agong sekarang daripada negeri Johor. Johor, iaitu ke bawah duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Okey, terima kasih Husna. Okey, seterusnya Soleha. Sini cikgu. Ya. Allah. Galah ya. Ni apa? Balik. Salah tu Leha. Macam ni lah. Dia je, dia salah. Betul. Betul dah ni cikgu. Salah tu. Okey, teruskan je Soleha. Macam mana kita tengok. Saya tahu. Cikgu Shimang Mana saya. Cuma kita biarkan Soleha yang buat dulu. Saya tak semangat dah cikgu. Soleha, Soleha, Soleh, Soleh, Soleha, Soleha. Dia je dia. Biar dia salah. Cikgu tak tahu. Betul tak ada cikgu macam salah. Soleha, kenapa terbalik gambar awak Soleha? Awak dyslexia ke? Cikgu juga. Rasa macam betul. Soleha macam ni. Terbalik. Terbalik ni Soleha. Terbalik. Biar je cikgu dia rasa dia betul. Cikgu. Okey. Kalau kita tengok gambar Soleha, ni adalah gambar gendik diraja. Oh. Okey, gambar gendik diraja ni sebenarnya terbalik. Okey, ni adalah atas, ni adalah bawah. Okey, gendik diraja ni kalau kita terpanggil tiara adalah perhiasan untuk Permaisuri Agong iaitu Raja Zarif Sofia. Oh. Cikgu. Okay, tak apa Soleha, tak apa. Shimang. Okey, seterusnya Shima. Oh dia. Dia dah tahu jawapan dah cikgu. Shimang budak baik. Budak bijak. Oh, saya tak tahu. Dia budak nakal. Ni saya punya. Ambil cepat kan cikgu semua. Awak ni. Shimang. 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 Oi, Shimang paling terbaik. Alah, duduklah. Salah Kalau Shimang. nak pusing mana? Duduk tak Salah. dengar Shimang. Pusing kiri. Kiri. Shimang, baringkan dia. Dengar. Macam tu. Awak tu pun tak tahu. Tahu saja je, awak tak tahu. Mana panjang cikgu akal kan? Maafkan saya cikgu. Ada maaf bagimu. Dah. Gambar saya paling cantik. Okey, ni adalah
gambar yang terakhir yang disusun oleh Shima iaitu gambar tengkolok diraja. Okey, gambar tengkolok diraja ini dipakai oleh siapa Shima? YDPA. Okey, dipakai oleh Yang di-Pertuan Agong. Okey, ni adalah aktiviti apabila awak boleh mengenal alat-alat kebesaran yang dipakai oleh Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Okey, sebelum pada kita tamatkan kelas kita pada hari ini, siapa nak main kuis? Saya. Okey, untuk kuis ni kita akan rewind balik apa yang kita belajar hari ini. Bermula daripada mengenal Yang di-Pertuan Agong, lepas tu sehinggalah ke pertabalan Yang di-Pertuan Agong dan sehinggalah alat-alat kebesaran diraja. Okey, ni cikgu dah bahagikan satu kertas, di mana kertas ni kalau awak nak jawab A, biarkan A ni berada di atas. Okey. Okey? Okey. Kalau B cikgu, B di atas. Okey. C di atas. Ni adalah soalan yang pertama, iaitu siapakah yang memilih Yang di-Pertuan Agong? Okey, jawapan yang pertama ialah Perdana Menteri. Jawapan yang kedua B ialah rakyat Malaysia, C Majlis Raja-Raja dan D Ahli Parlimen. Okey. Okey, semua angkat jawapan untuk cikgu imbas. Okey, okey. Cikgu dah dapat jawapan dan kita tengok apakah jawapan untuk soalan ini ialah Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja ni yang bermesyuarat sebelum pertabalan Yang di-Pertuan Agong. Okey, next soalan. Okey, Yang di-Pertuan Agong dilantik daripada kalangan A. Menteri Besar, B. Raja-Raja Melayu, C. Ahli Dewan Negara dan D. Ketua Hakim Negara. Okey, jawapannya ialah Saya bijak lah. okey. Okey. Jawapan Salihah. Saya. Okey. Kita tengok jawapan yang untuk soalan kedua ialah untuk Yang di-Pertuan Agong dilantik daripada kalangan Raja-Raja Melayu. Okey, soalan yang seterusnya, tempoh perkhidmatannya di-Pertuan Agong ialah selama. Okey, Cikgu Ikhwan ada cakap tadi, tempoh untuk perkhidmatan Yang di-Pertuan Agong ialah selama 5 tahun. A 3, B 4, C 5 dan D 6. Okey, semua angkat jawapan. Okey dah. Kita akan tengok jawapan untuk semua ialah tempoh perkhidmatan Yang di-Pertuan Agong ialah selama 5 tahun. Okey, seterusnya. Sedikit cepat sikit Antara berikut yang manakah merupakan cara pelantikan Yang di-Pertuan Agong? Yang pertama, dipilih melalui pilihan raya umum, dilantik oleh Perdana Menteri, dipilih secara bergile-gile oleh Raja-Raja Melayu dan dipilih oleh rakyat melalui undian secara terbuka. Okey. Okey, kita tengok jawapan untuk soalan yang keempat ialah okey, jawapan untuk soalan yang keempat adalah dipilih secara bergile oleh Majlis Raja-Raja. Dan ada, saya tak pasti siapa. Ni mesti Shima, sebab Shima aku lah. Mak cikgu. Shima menjawab dilantik oleh Perdana Menteri. Okey, Yang di-Pertuan Agong dilantik secara bergile-gile oleh Majlis Raja-Raja. Okey, masa ni berapa orang Raja Melayu yang terlibat dalam pemilihan Raya Pertuan Agong? A 7, B 8, C 9, D 10. Okey, untuk berapa orang yang terlibat ni ialah okey, berapakah orang yang Raja Melayu yang terlibat ialah 9 orang. Okey, next. Apakah nama alat kebesaran Yang di-Pertuan Agong yang melambangkan kedaulatan baginda? Okey. A. Cokma, B. Saya dah ada jawapannya. B. Keris Panjang Diraja, payung ubur-ubur kuning dan terombak berambu. Terombak berambu tu yang dibawa oleh pegawai pengiring baginda. Hulu balang. Yes, hulu balang istana.
Okey. Okey, untuk jawapan ni ialah jawapannya apakah alat kebesaran yang menunjukkan kedaulatan baginda ialah keris panjang diraja. Okey, next. Okey, antara berikut yang manakah merupakan alat kebesaran diraja? A, B, C ataupun D? Okay dah. Kita akan tengok apakah alat kebesaran diraja. Okey, jawapan ialah keris panjang diraja dan semua jawapan adalah betul. Okey, next soalan yang ke-8. Apakah fungsi kebesaran diraja seperti cokma dan tombak berambu? Digunakan untuk permainan tradisional, menjadi lambang kebesaran dan kedaulatan raja, digunakan dalam peperangan moden dan terakhir adalah menjadi hadiah kepada tetamu negara. Okey. Kita akan tengok jawapan. Saya rasa ada salah sebab ada yang merah. Okey. Alamak. Yang pertama ada juga jawab adalah digunakan untuk permainan tradisional. Ini alat kebesaran diraja adalah untuk menjadi lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Main jawab ni tahu. Okey, antara mereka yang manakah merupakan alat kebesaran yang betul agung dan Raja Permaisuri Agung? Keris panjang diraja, mikrofon diraja, tongkat guru ataupun bendera sekolah. Okey. Untuk jawapan ni adalah saya rasa betul semua sebab ini jawab. Okey, lepas tu ialah keris panjang diraja. Okey, ini soalan yang terakhir. Okey. Soalan terakhir. Ini adalah soalan yang terakhir. Okey, soalan terakhir, mengapakah alat-alat kebesaran diraja penting kepada institusi yang dipertuan agung? Menunjukkan kemewahan semata-mata, menjadi barang pameran saja, melambangkan kedaulatan, keagungan dan warisan negara, dan last sekali digunakan untuk pertandingan rasmi. Okey, ni adalah jawapan semua betul, iaitu menjadi melambangkan kedaulatan dan keagungan warisan negara. Okey, jom kita tengok adalah Shima salah pada soalan keempat dan soalan ke-8. Okey, untuk apa yang kamu belajar ini, cikgu serahkan kamu semua ke Cikgu Farhan. Cikgu Husnaya. Hai, cikgu kembali lagi. Ya, cikgu. Okey, macam mana pengalaman kamu belajar ini dengan Cikgu Hakim dan juga Cikgu Irfan? Okey, apa dapatan kamu ataupun refleksi pengajaran pembelajaran kamu hari ini? Banyak cikgu, saya Banyak. belajar alat-alat yang Okey, orang pakai. boleh tak cikgu nak kamu semua berdiri seorang demi seorang untuk terangkan refleksi pembelajaran hari ini secara ringkaslah yang awak tahu. Lepas tu kita akan tambah. Boleh cikgu. Okey. Okey, Husna dulu boleh? Boleh. Okey, Husna, sila berdiri dan beritahu dapatan awak. Mungkin dapat hari ini saya tahu Ketua Negara ialah di-Pertuan Agong. Okey, betul. Okey. Dilantik selama 5 tahun. Lepas tu dilantik oleh Majlis Raja-Raja. Ha. Okey. Ada Itu lagi? je cikgu. Itu je? Okey. Sila duduk Husna. Okey, beritahu perkara kepada Husna. Mana Husna? Okey, lepas tu Salihah pula. Saya pula cikgu. Okey. Saya Apa dapat belajar kamu? dia orang dilantik tu dalam Majlis Raja-Raja. Ada 9 orang raja. Lepas tu dia undi tu ikut raja-raja. Raja-raja yang betul. undi secara Lepas tu- sulit Secara sulit. Ya. Sebab apa dia buat secara sulit? supaya orang lain tak tahu. Okey, betul. Banyak Salihah. Okey, Shima pula. Okey, apa dapatan kamu? Selain yang Salihah dan Husna nyatakan lah. Contohnya siapa pada yang di-Pertuan Agong untuk sekarang ni? Yang saya dapat hari ni, saya tahu pasal keris. Ni apa ya? Sekolah awak. Sekolah. Sekolah. Lagi? Lepas tu Yang Permaisuri pakai apa? tiara. ataupun gendik. 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 Lepas tu saya tahu yang dia macam ni. Apa? Apa tu? Istiadat. Oh, istiadat. Istiadat.
dia penyerahan cemoh dan sebagainya Al-Quran. Okey, jadi terima kasih kepada Shima. Okey, semua berikan diri sendiri. Kamu semua dah jalani pembelajaran yang sangat menyeronokkan dan kamu dapat ilmu hari ini. Okey, alhamdulillah. Okey. Seterusnya cikgu nak tambahlah sikit berkenaan dengan refleksi. Okey, hari ini kita ada belajar pasal sistem institusi diraja dan juga kita ada belajar tentang alat kebesaran diraja. Okey. Jadi kalau institusi diraja kita dapat tahu kat sini yang ketua negara adalah Yang Yang di-Pertuan Pertuan Agong. Agong. Kalau macam Perdana Menteri itu dia ketua apa? Ketua Negeri Malaysia. Ketua kerajaan. Kerajaan. Ketua kerajaan. Jadinya apabila nak sahkan jawatan seorang Perdana Menteri itu pun dia ada kaitan dengan Yang di-Pertuan Agong. Agong. Dia ada Pertuan Agong. Jadinya kalau kita nak bandingkan bidang kuasa antara dua institusi ni, dia bidang kuasa yang dimiliki oleh Perdana Menteri jauh lebih tinggi, jauh lebih banyak berbanding dengan Agong. Tapi Agong lebih kuat lah dia punya kedudukan mengikut hierarki dalam pentadbiran negara. Okey. Seterusnya kita dapat tengok berkenaan dengan alat kebesaran, kan? Macam contoh ada pemegang cap mohon, ataupun alat-alat kebesaran seperti gendik, keris dan sebagainya. Jadi semua alat kebesaran ni sebenarnya telah diperturunkan secara turun-temurun lah daripada kerajaan-kerajaan yang terdahulu, kan? Dan sama seperti penggunaan nama sultan juga. Kalau dulu kan ada kedatangan Islam ke Melaka dan sebagainya. Jadi setelah datangnya Islam ke Melaka tu barulah penggunaan nama sultan tu digunakan. Macam tu, faham Syimah? Faham. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi itu sajalah pengajaran kita dan pembelajaran kita untuk hari ini. Semua beri tepuk tangan kepada diri sendiri. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum. Dadah, dadah, dadah.